Hai semua kawan, saya Michael dari Tsunami Pump Malaysia. Kali ini saya nak kongsi tips untuk semua berkaitan dengan water pump untuk khas rumah rakyat Malaysia. Terdapat dua jenis pump. Jenis pertama adalah home booster pump, iaitu CMS, CMF. Ini jenis adalah fully stainless steel series. CMH basic series dan Aqua X-ray inverter series. Semua ini pump pasang lepas air tangki. Jenis kedua iaitu main pipe assist pump, JLM, PJA dan BJJ. Model ini sesuai untuk pasang tanpa tangki air, iaitu biasa pasang di tingkat bawah rumah. Semua model pump ini sesuai pasang di single story, double story, semi-D dan bungalow juga. Tahukah anda kalau semua pump ini dipasang di rumah anda, mana tempatnya? Biar saya bagi tahu. Okey, contoh secara ringkas, ini rumah double story. Biar saya terangkan di tempat tangki air dengan pump yang mana tertaruh. Kebiasaan air tangki adalah di tingkat atas. Dari main masuk ke rumah, boleh pasang satu penapis air iaitu air pure untuk air jadi bersih. Lepas yang main pipe assist pump iaitu BJA, BJJ dan JLM sesuai pasang di tingkat bawah untuk tolak air masuk ke tangki dengan cepat atau bagi tapo. Manakala home booster pump CMF, CMH, CMS dan Aqua X-ray sesuai pakai pasang di lepas air tangki tingkat atas untuk tolak air dari tangki air kepada semua bilik mandi untuk mencapaikan tekanan yang tinggi dan stabil. Semua model pump air Tsunami Pump ini tersedia untuk anda. Kami telah penjelasan bagaimana home booster pump dan main pipe assist pump boleh memastikan tekanan air rumah anda sentiasa stabil. Pilih pump model yang tepat dan pasang di tempat betul. Nikmati aliran air yang memuaskan. Kita jumpa lagi.